Jadi kereta yang datang, yang dah berdaftar dengan JPJ, memang telah termaktub di bawah Seksyen 66 bracket 1 bracket PP. Tak boleh ditegak, tak boleh nak challenge. Guarantee 100%. So kita gunakan UNR sebanyak, United Nations Regulation, yang berpusatkan di Geneva, di mana Malaysia adalah E52, telah tertulis dan termaktub di sana, yang mana kita telah implementkan 100 UNR, United Nations, untuk sesebuah kenderaan lulus berada di jalan raya. Itu sebab kita yang jauh ke depan perihal undang-undang, tetapi pembinaan kenderaan kita mengikuti orang. So Japan laju, kita pun ikut. England laju, kita pun ikut. Jadi kita akan sentiasa berdamping dengan mereka, tidak jauh ketinggalan, walaupun undang-undang jauh ke depan. Dari segi undang-undang, Malaysia tak kalah kat dunia. So tahniah untuk Malaysia, tahniah juga mereka yang DJPJ membuatkan tugas dengan penuh efisien sekali. Ada soalan saya kira yang terakhir ni, Muhammad Hafiz tanya, apa beza airflow sensor dengan throttle body? Dua-dua tu lain. Tapi kalau nak kata satu lelaki satu perempuan, bukan. Kalau nak kata Muhammad and Syafiq, macam itulah. Muhammad and Syafiq sama lelaki tetapi berbeza bentuk saiz. Okey. Airflow meter, dia adalah mengawal kemasukan angin daripada air filter. Penapis angin ini, dia telah menapis 100% kekotoran tinggal pada dia, dan dia melepaskan 100% bersih masuk ke dalam. Itu adalah airflow meter. Dan di airflow meter ada satu sensor yang mengawal. Bentuk dia adalah seperti lingkaran nyamuk. Dia bulat macam itu, dia blade. Berapa dia buka mengikut accelerator pedal. Berapa kita tekan, dia akan buka. Sensor ni semua pakai sensor. Kalau kenderaan yang menggunakan karburator, airflow meter ni tak ada, throttle body ni pun tak ada. Dia beza. Sebab dia pakai direct to the butterfly. So sekarang airflow meter, dia yang mula-mula selepas daripada air filter, baru pergi kepada throttle body. Angin tadi masuk, pergi kepada throttle body. Di throttle body kita kena tune up. Ada 3. Satu angin, satu dipanggilkan fuel, gas. Yang satu ni dia punya free dia, berapa pressure. So ketiga-tiga ni dipanggilkan jarum ataupun needles. Dia ada sisi, ada point dia, supaya point ini akan dibuka berapa rotate, buka pelepasan. Untuk masukkan angin, mestilah 12.5, masukkan petrol adalah 12.5 to 1 ratio untuk angin dan minyak. So butterfly berada di throttle body. Kita tekan minyak, itu adalah throttle body, yang mana dia memberi buka boleh laluan untuk angin yang masuk 12.5, petrol yang akan masuk melalui EFI 1, zoom. Jadi satu tembak setiap satu pada piston. Itu sebab dia sama indah dan sekata. Kalau karburator, mak nak suap anak 4 orang mulut dia nak bagi. Yang ni ada 100 ulat biji nasi, yang ni yang kecil-kecil, yang besar-besar, kecil-kecil, jadi unbalance. Yang ini dia tetap balance. Itu sebab pentingnya airflow meter dan throttle body. Dan